Dalam dunia kesenian negara ini ada watak yang tak boleh digantikan. Ia seakan watak itu lahir bersama pewatakan dia itu yang berdiri sekali. Yang mana bila seseorang pelakon itu dia menggayakan watak tersebut seolah-olah dia tidak berlakon, seolah-olah dia sedang menjadi dirinya sendiri. Orang-orang seperti Allahyarham Zami Ismail, Pak Jabir Allahyarham juga, yang karakter mereka itu seolah terbina untuk diri mereka sendiri. Itulah yang kita lihat yang ada pada Allahyarham Jalil Hamid yang baru meninggalkan kita pada 4 Mei semalam. Yang mana karakter keabahan itu, karakter keayahan itu terlalu melekat dalam diri Allahyarham, sehingga kan ketika hidupnya arwah mungkin ramai tak begitu rasa, tetapi kepergiannya itu bila saya baca dekat komen, ramai yang mengatakan kenapa aku rasa sedih, kenapa pelik rasa kesedihan itu, kerana seolah-olah kita hilang keayahan itu. Bahkan kalau orang yang telah pun meninggal ayah mereka lagilah boleh relate benda itu. Dalam filem yang banyak yang melibatkan karakter Allahyarham Jalil Hamid sebagai memegang watak sebagai ayah, dia sangat melekat watak itu dengan gayanya, wajahnya, Bisik ke Langit misalnya, Ayahanda misalnya, dengan intonasi suaranya, pandangannya itu, langkahannya sangat memberi kesan dalam diri kita, sehingga kan kita putih watak itu sebagai seorang sosok, sebagai seorang bapa. Saya ketika saya buat telemovie Benih sekitar 2 tahun lepas, masa Abang Anas datang jumpa saya bagi tahu projek nak buat telefilm ini, minta saya buatkan any cerita ataupun skrip. Saya tanya Abang Anas masa tu, siapa yang akan berlakon? Abang Anas kata ibu Wan Maimunah dengan Jalil Hamid. Saya bila saya dengar nama Jalil Hamid ni, saya rasa begitu teruja nak buat, sebab saya meminati sosok ini dan lakonan dia, sifat dia itu, how dia deliver dia punya watak tu. Saya memang teruja sungguh sejak daripada zaman filem Kolej Mahmud Baginda dulu lagi. Saya rasa macam hebat lah, apatah lagi bila dia meniti usia 60-an ni kan, langkahan dia, intonasi dia, suara dia begitu keayahan. Jadi saya menulis tu memang saya bayang dia, watak ayah memang saya bayang dia. Kemudian bila skrip tu dipersembahkan kepada Abang Anas selaku pengarah dan diberikan kepada briefing kepada pelakon semua, beberapa hari lepas tu Abang Anas main rumah saya bagi tahu, kata ayah nak jumpa. Ayah ni Jalil Hamid lah. Kata ayah nak jumpa, ayah rasa teruja nak jumpa. Jadi masa tu saya rasa macam Allah, apa yelah, mesti kita rasa macam silap skrip aku ni kat mana-mana ke apa ke kan. Maka masa hari keberapa scene shooting tu, saya happy dengan Abang Jet di lokasi rumah shooting tu. Kebetulan masa tu scene ayah Jalil Hamid dengan Wan Maimunah serta Kak Nur Khairiah dengan Ustaz Usam, scene di pemakaman malam. Saya dapat tengok, first time saya tengok sosok tu depan mata saya, dengan kurus dia, dengan masa tu langkahan dia perlahan, habis macam ayah saya ni. Kalau adik-beradik saya tahulah, memang sama rupa, gaya, cara bercakap. Dulunya cengih dan garang, sekarang dah kurus, sama. Bila saya tengok tu saya rasa hebatlah pelakon ni kan. Habis tu daripada shooting tu, saya duduk dekat luar, duduk minum dengan Abang Jet, dengan kru seorang dua. Habis tu ayah keluar, Jalil Hamid ni keluar. Dia tanya, oh yang ni yang buat skrip tu. Saya masa dia tanya macam tu, saya rasa takut aduh, apa nak jadi ni kan. Kemudian dia kata, ayah cari lama dah. Bila ayah ada baca skrip tu, ayah kata nak jumpa siapa yang buat skrip ni. Bukan saya cerita ni untuk saya nak puji diri saya tau, tak. Saya cuma nak cerita kata macam mana seorang legend dia treat saya, budak bodoh yang tak ada apa ni, tidak ada pengalaman apa dalam industri ni pun, yang pernah buat 3-4 skrip saja, yang tak ada nama apa langsung ni, tapi seorang legend dia mai cari. Dia kata, ayah bila ayah baca skrip tu, ayah nak jumpa sangat sebab ayah suka. Dia kata di hujung usia ni ayah nak skrip yang macam ni, skrip yang simple tapi ada message. Bila dia kata macam tu, saya rasa macam aduh, sebok, sedih, seronok, tak tahu nak apa. Itu kalam pertama dia. Lepas tu kami mula sembang, ramah, apik,
Dia cerita zaman dia muda, naik kereta pergi USM, tak ada duit nak makan. Banyak penceritaan ayah ni. Daripada zaman dia muda, struggle dia, how dia belajar balik dalam teater. Tak lama pun, saya ingat dalam tak sampai seminggu duduk dengan mereka dalam syuting. Tapi rapat. Siang, malam, tengah malam bersembang. Dia cerita hubungan dia sangat rapat dengan Allahyarham Mahmud Jun. Rapat macam ayah dengan anak, dia kata. Lagu Ayam tu, Ayam yang dipakai tu adalah Ayam Mahmud Jun, dia kata. Ayam tu lepas habis syuting lagu tu, Ayam tu pun mati, dia kata. Tapi lagu tu kekal sampai hari ni, evergreen. Dia cerita lah hubungan yang rapat. Dia cerita tentang tokoh-tokoh yang dia sempat jumpa dan lazimi, dan tokoh-tokoh yang dia berlakon. Dia cerita seorang-seorang. Seronok. Dia seronok cerita macam seorang bapa. Di dalam drama dan di luar drama, itulah sosok Allahyarham Jalil Hamid ni, seorang bapa. Dan sampai kita lekat dengan dia, sampai dah habis syuting dah, dekat setahun dah, anak saya Aminah ni dia seronok dengar lagu Jalil Hamid ni. Kebetulannya lagu raya tu kan, seronok dengar sungguh-sungguh. Maka saya terhibur dengan cara dia seronok sangat dengan lagu raya tu. Saya record lah. Sebab bila saya tukar lagu lain, dia marah, dia teriak, ngamuk. Dia nak lagu Wan, dia kata nak lagu Wan. Sebab saya kata tadi tu, sebab ayah saya ni dengan Allahyarham ni nak lebih kurang sosok dengan gaya tu. Jadi masa tu Aminah dia kecil lagi, dia ingat Wan lah, Wan menyanyi kan. Nak Wan. Saya record lah, saya hantar kepada ayah Jalil Hamid. Tuan-tuan, dia balas balik voice seorang pelakon legend yang dah tua, 60 lebih, 67, 66 masa tu terlepas. Kena bayangkan dia layan seorang budak kecil. Dia tua, dia boleh layan tekan audio menyanyi macam tu. Saya duk bayang macam mana dia dekat rumah dia duduk ni, dia menyanyi. Hantar kat anak saya kan. Untuk yang kecil tu, Wan nyanyikan satu lagu kan, macam tu lah dia punya dialog dia kan, dia menyanyi. Untuk yang kecil tu, Assalamualaikum, Tok Wan ucapkan selamat Hari Raya. Tok nyanyi sikit untuk awak ya. Bila sebut pasar raya, semua ingat hari raya, tapi jangan pula kita lupa ada 1001 kata berkait dengan raya selain hari raya. Masa saya dapat tu, saya rasa pasal apa layan kami baik macam ni kan. Dan dia punya naluri keayahan, ketok wanan tu melekat. Dia layan, dia sanggup, dia hantar, dia layan kerana kita kan. Saya memang terasa sungguh. Saya terasa sungguh-sungguh kepergian dia. Awal tahun ni, masa dia buat live, saya masuk, saya bagi salam je. Masa tu dia buat live pasal buku dia lah. Saya dah beli, saya dah dapatkan autobiografi Jalil Hamid. Masa dia dalam live tu, dia tengok nama saya naik, dia cerita. Tuan-tuan, saya rasa macam ya Allah, kalau siapa dah tengok live malam tu, dia cerita ni, tuan ni penulis hebat ni, dia cerita. Cara dia bercerita tu, saya rasa malu sangat, macam rasa silap lah aku bagi salam macam ni. Tak tahu dah, saya rasa lain sungguh. Saya baru dulu ingatlah hati, nak ajak Abang Nas ke Abang Jack ke kita pergi rumah ayah. Bila raya ke apa ke, nak bawa buku tu nak pergi design, saya ralat, saya tak dan. Tapi yalah, tak apa, yalah. Seniman Felda tu sangat hebat lah buku tu. Tuan-tuan baca lah tak percaya, power. Saya bukan cerita power ni selepas Allahyarham dah tak ada. Saya dah buat review pun buku tu sebelumnya. Dan saya rasa macam sangat ralat kenapa buku tu tak diterbitkan oleh, bukan saya nak rendahkan penerbit sekarang. Sebab kenapa buku tu tak diangkat oleh Finas ke ataupun apa, any pertubuhan seniman ke apa ke. Perlu diangkat buku-buku macam ni. Perjuangan dia daripada kecil, daripada muda dia nak membina panggung cahaya baru PCB. Betul dia cerita tentang kampung dia, Felda dia tu, Felda yang tempat duduk tu, tempatnya ramai artis, ada Rahmat Mega, dia banyak cerita dia. Macam mana dia tak pi temuduga PDRM, dia dah hampir nak pi TUDM dah tapi tak jadi sebab ada pilot yang meninggal nahas sebelumnya, dia terjun ke tepi. Banyak cerita-cerita yang menarik itu yang saya rasa macam perlu diangkat karya yang macam ni. Seniman ke ataupun apa, saya tak tahu lah nama persatuan dia pun ni kan, kena angkat lah karya macam ni kan. Sekarang Allahyarham dah tak ada dah. Tapi buku tu saya ingat tahun lepas, seolah-olah macam satu package akhir yang Allahyarham hadiahkan untuk kita sebelum ayah berpindah ke negeri abadi. Kita dapat kenal sosok itu daripada zaman kecil dia, dan kita baca habis dan dia pun pergi meninggalkan kita. Lepas ni saya ingat penulis skrip lain, pengkarya lain, kalau dia nak menghasilkan satu watak yang ada sifat kebapaan itu tanpa sosok ini, saya tak tahu siapa boleh ganti. Ada orang dia boleh berlakonkan watak tersebut,
Tapi tak semua orang boleh menghidupkan watak tersebut. Allah Alhamdulillah. Amin. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kenangan yang ada akan kekal selamanya, insya-Allah.